Halo abang, hari ini saya mau cerita satu benda yang ramai pekebun sawit sentiasa terlepas pandang. Ramai orang sudah letak baja setiap bulan, tapi hasil tetap tak naik lagi. Masih 18 sampai 22 tan 1 hektar saja. Sebenarnya dia bukan sebab baja tak kuat, bukan sebab tanah tak elok, tapi sebab ada 5 kesilapan yang ramai abang buat tanpa sedar. Kalau tersilap satu pun, duit boleh habis dulu sebelum pokok sempat membesar. Jadi, abang-abang kena dengar sampai habis. Saya siapa? Saya Putera Baja Jeki dari Kedah. Misi saya ialah bantu abang-abang kebun naikkan hasil sawit dengan ilmu yang betul dan senang ikut. Untuk abang-abang yang baru jumpa channel ini, saya ialah kawan kebun yang sentiasa kongsi ilmu yang praktikal dan boleh terus guna di kebun sendiri. Kalau abang belum subscribe, tekan sekarang subscribe saya supaya abang tidak terlepas video penting yang boleh selamatkan duit dan naikkan hasil sawit. Kesilapan pertama ialah kita letak baja terlalu banyak sekaligus. Ramai orang fikir kalau letak banyak pokok cepat besar, tapi sebenarnya bila baja terlalu banyak, akar tidak sempat serap dan pokok jadi terkejut. Lebih turun lagi tanah itu jadi terlalu masin dan pokok mula lemah. Cara yang betul ialah letak sedikit tetapi secara konsisten. Sekali bulan sudah cukup untuk kebanyakan pokok dan jumlahnya kena ikut umur pokok. Kesilapan yang kedua ialah pilih baja ikut harga, bukan ikut kandungan. Ramai pekebun beli baja murah sebab nak jimatkan konon, jimat kos. Tapi bila kandungan NPK tidak stabil atau biji tidak sekata, pokok memang tak boleh perform. Bila pilih baja, tengok number nitrogen, fosforus dan kalium. Tengok juga kalau ada magnesium atau boron. Jangan tengok harga dulu, tengok formula dulu. Baru pokok boleh ambil nutrien dengan betul. Kesilapan yang ketiga adalah letak baja terlalu dekat dengan batang pokok. Ramai suka tabur satu timbun dekat pangkal pokok, tapi akar yang makan baja sebenarnya berada di jauh sikit dekat bahagian luar. Letak baja dalam bentuk bulatan, jarakan dari batang dan tabur secara sekata. Bila baja sampai di bahagian akar yang betul, barulah pokok boleh serap dengan maksimum. Kesilapan yang keempat ialah kita membaja waktu hujan atau ketika tanah terlalu basah. Bila hujan turun, akan lalu terlalu cepat dan nutrien akan hilang sebelum pokok dapat serap. Abang rugi duit, pokok pun tak dapat apa-apa. Waktu paling sesuai ialah pagi ketika tanah masih lembap tapi tak banjir. Elakkan membaja sebelum hujan lebat atau ketika tanah sedang penuh air. Kesilapan yang kelima ialah semua pokok dibaja dengan formula yang sama walaupun umur tak sama. Pokok muda perlukan lebih nitrogen untuk batang dan daun. Pokok umur 4 hingga 7 tahun perlukan lebih banyak fosforus untuk bunga dan akar. Pokok matang perlukan lebih banyak kalium supaya buah lebih padat dan berat. Kalau umur berbeza tapi baja sama, pokok tidak dapat nutrien yang sepatutnya untuk fasa pertumbuhan dia. Kalau abang betulkan satu saja daripada 5 kesilapan ini, hasil sawit abang memang akan naik balik. Tapi kalau abang betulkan semua, hasil kebun abang boleh berubah tahun ini juga. Ilmu yang saya bagi ini bukan teori kosong. Ini perkara yang ramai pekebun berjaya buat dan nampak perubahan. Kalau abang rasa video ini berguna, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen dekat bawah. Komen juga kalau abang mau saya buat video pasal jadual baja setahun, cara kenal pokok kurang nutrien atau beza formula baja ikut umur pokok. Jumpa abang pada video seterusnya bersama saya. Saya Putera Baja Jeki. Terima kasih kerana menonton.